An experience that will always remain as a sweet memory for all of our SPM students before they leave SMK Section 19. Those are the words of hope from SMK Section 19's principal, Puan Rohana binti Jaafar, for all the batch 2007 SPM students who have graduated as of 8th of February 2025. This year's 2024 session SPM and PPKI appreciation ceremony was held at Di Palma Hotel Shah Alam with minimal but grand celebration as an appreciation for all students who have achieved a goal in passing their high school years of their life. Okey, Alhamdulillah majlis hari ini berjalan lancar dan saya amat berharap murid-murid tingkatan 5 bagi sesi 2024 berpuas hati dan menjadikan majlis pada hari ini sebagai satu majlis kenangan manis bagi mereka sebelum mereka meninggalkan SMK Section 19. Sekian. Tuan Haji Hashim bin Anang, SMK Section 19 Yang di-Pertua PIBG, expressed his gratitude to all his PIBG committee members for their commitment and hope that all SPM students will forever cherish this moment. Pertama, saya nak ucap tahniah kepada AJK PIBG saya dan juga para pentadbir. Sejak 3 tahun kebelakang ini, program graduasi ini dikendalikan sepenuhnya oleh AJK PIBG, diketuai oleh Puan Sharifah dan dibantu oleh guru. Maksud dia, waktu ujung tahun ni kita tak nak ganggu cikgu yang pertama bercuti, kedua cikgu yang tengah sibuk mengendalikan exam SPM. Jadi PIBG mengambil inisiatif untuk mengendalikan program ini dengan kerjasama pentadbir lah. Cuma kali ini agak tersusun kerana sebelum ini, kalau kita ingat selepas PKP, memang kebanyakan sekolah termasuk kita memang tak nak anjurkan lah. Tetapi waktu itu beberapa pelajar jumpa kita waktu selepas PKP dan waktu itu kita adakan, walaupun dalam keadaan last minute, kita dapat juga anjurkan dengan baik di Hotel Concord. Tapi kali ini kita buat proper sikit. Kita faham kita ada 418 calon, tapi separuh tak ada lah, kita faham ada alasan masing-masing ya. Dan kita harap ini menjadi kenangan manis lah kepada para pelajar, khusus yang telah menamatkan SPM di SMK 19 Shah ya. Okey, Alhamdulillah, syukur sangat sebab majlis yang berlangsung pada hari ini sangat meriah. Dan saya memang rasa macam teruja tengok anak-anak batch 07 dengan berpakaian segak, yang lelakinya, yang perempuan pun pakaian kemas cantik. Apa pun, tahniah untuk semua yang hadir pada hari ini sepada majlis apresiasi SPM 2024. Semoga semua berjaya dalam bidang yang diceburi, insya-Allah. Berdoalah semoga keputusan yang akan diperolehi pada 2025 tak lama lagi ni, mungkin dalam 3-4 bulan lagi, adalah keputusan yang cemerlang, SPM yang cemerlang buat anda semua. Tahniah dan syabas semua. Sebenarnya dia happy sangat, cuma tapi saya sedih lah sebab ni last dia dapat jumpa semua kawan-kawan, grup, geng-geng semua. Like, nak terima kasih lah dekat penganjur majlis ni untuk kita orang. Terima kasih sangat sebab kan awal-awal kan ingatkan tak ada majlis ni, tapi tiba-tiba ada. So macam nak nangis juga sebenarnya tadi bila tengok montaj kita banyak tengok montaj tadi, like tiba-tiba ada kita orang like last year. So I wish the best for semua untuk keputusan SPM nanti and for your future semua. Okay, that's all. Happy lah sebab dah habis SPM. Jumpa kawan-kawan for the last time lah. Sedih lah sebab dah tak sekolah lepas ni. Tak ready nak jadi dewasa. Saya rasa sedih lah sebab tak dapat nak bully Kiss dengan Hajar lepas ni. Tak boleh nak gurau-gurau dengan diorang. Dan saya rasa gembira jugalah pada hari ni.
Pada pendapat saya, perasaan saya sangat gembira sebab saya dapat jumpa dengan ramai kawan-kawan yang walaupun saya tak kenal, walaupun saya tak rapat, tapi kita dapat berkumpul untuk meraihkan suasana yang meriah buat kali yang terakhir. Ada juga yang rasa sedih. Tak ada pun macam tu. Rasa sedih, happy ada, lepas tu teruja ada sebab yelah jumpa member yang dah lama kan tak ni sekolah. Awalnya mula-mula happy lah sebab dapat berjumpa kan. Bila dah last ni rasa sedih lah sebab kita akan berpisah lah kan. Tak jumpa lah macam sekarang kan. Macam tu lah. Asri Syah binti Syarifuddin